Kalau mari buah ni ingatlah pala kita bala besar. Dosa-dosa ni orang panggil ibarat jatuh pasport kalau orang nak pergi luar negeri. Kalau siapa siap berlaku ngabik ngapiti yang gapo, siapa di pitu gapo pitu besar immigration ni pasport tak ada. Kita buat apa? Tak boleh. Mung siapa dia kalau pasport tak ada tak boleh masuk negeri aku. Balik semula, nak ke peta semula balik. Kita nak kata apa dia? Dosa ni ibarat orang yang tak ada pasport nak pergi ke akhirat. Kapal akhirat dosa bertambah. Tuhan kata boleh masuk syurga, masuk neraka boleh. Bila mu ada dosa, arti mu tak ada kelayakan untuk masuk syurga. Nak duduk lapi, nak suruh lapar kepong, lapar ke buluran, beradu siang balik ikut mu. Wallah. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Muhammad royak kau orang. Hak benar mari pada aku. Hak lain semua mengarut aku. Marilah profesor mana, ustaz mana, tok guru mana, kalau wayak tak serupa dengan aku wayak, karut. Kenapa? Hak sebenar mari pada aku. Hak rumah tangga, kau hak ekonomi, kau hak politik, kau hak merentah negeri, kau hak apa saja, buat serupa dengan aku, betul. Buat tak serupa dengan aku, salah. Akhirat kelak, siap masuk neraka. Dan neraka hak Tuhan wayak layak ni ya, ibarat Allah Ta'ala serukuk manusia. Allah Ta'ala serukuk supaya ambil saji, bubuh orang dalam itu, palpah api. Nak panas pun dia sorang, nak asap pun dia sorang, nak bersin, nak berdarah hidung, nak berapa dia sorang. Kalau buat tahan, silakan, tak ada apa. Kalau buat tak tahan, usah ke api neraka, api dunia ni pun. Orang yang isap rokok tu. Apa dia sebut sama orang isap rokok, dia tak isap pas putih. Lah mana gomah apa dia api. Dan syarikat besar tu dia buat pelapis, apa dia panggil? Pelapis. Mana dia ada ujung tu hok tak nyala. Kerana orang tahu api rokok ni boleh meletup mulut. Api rokok ni berapa perahaid lah? 3 kapan perahaid. Tak nak mati orang kerana meletup, tapi orang lepas. Pelah mana sayang rokok dalam lepas api. Itu api rokok dia sikit yang panas. Ni api neraka. Api neraka Nabi kata kalau terkelecak bunga api neraka sekutunya. Tubik daripada seromu neraka lelon terkelecak sekutunya. Jatuh bok atas bumi, hancur leik bumi. Nak mereka mampu habis. Yang presiden dia hancur leik habis. Itu api neraka. Jadi oleh yang demikian, bila kita orang Islam bila ditimpa bala, tak mati ko apa saja pun yang menyusah kita disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih lagi bila mati, bila berlaku kematian kita kata inna lillahi, kita berlaku ni hak Tuhan. Inna lillahi, kita semua ni kepunyaan Allah. Lillah, li ni bahasa Arab dia panggil alam lil milki. Kita semua ni kepunyaan Tuhan. Dia buat kita, dia peranak kita, dia pera kita, dia bubuh, dia pasang mulut kaki tangan belakang. Dan doa-doa Nabi, Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana. Ya Tuhan, kami mengaku mu buat kami dan kamu pasang anggota lengkap di tubuh kami. Ada mulut pun mu, ada belekung pun mu, ada berapa larang tali perut pun mu, ada buah pinggang pun mu, ada jantung pun mu, ada apa saja pun mu, ada mata, ada telinga, ada kaki tangan, semua mu buat. Tak ada doktor buat, tak ada tok bidan buat, maupun aku tak buat. Sebab tu manusia di muka dia ada cacat. Padahal mana ada ibu bapa nak beranak supaya anak dia cacat, tak ada. Kita semua ibu bapa nak tengok anak dia sempurna kaki tangan, cerdik pula, bijak pula. Tapi hak yang berlakunya kadang-kadang tak serupa kita ni. Nanda ke tidak kita yang buat, orang lain buat. Jadi oleh yang demikian, ayat ni memberi satu falsafah hidup yang terlalu amat penting, bahawa ma asawin musibatin illa biiznillah. Sebarang bala yang menipu atasmu hai manusia ialah dengan pengetahuan aku. Qada balik aku, qada balikmu. Aku yang qada penentuan, qada membuat. Kenapa? Aku beri pada kamu ikhtiar. Apa ni? Kemampuan berfikir dan kemampuan buat putusan. Dak mau buat putusan tak nak sembahyang apa boleh buat. Tidaklah kata aku nak repih. Apa ni repih tekok tak sembahyang. Dak. Kalau repih tekok tak sembahyang, mana ada orang tak sembahyang, semua sembahyang aku biar takut dia repih tekok Tuhan. Jadi ketika tak ada lagi cabaran. Sedangkan dunia dibuat untuk liya beluakum, untuk cabang, untuk duga orang tak dibuat dengan lain-lain pada sekarang. Itu dia. Sebab itulah lebih orang dengan malaikat. Malaikat dia tak boleh, dia tak buat lagu lain. Kerana pasal dia la ya'sunallaha ma amara. Malaikat ni jenis makhluk, dia tak reti neraka ke Tuhan.
kereta api, driver tidur pun dia pergi. Betul, siapa Kuala Lumpur. Kenapa? Kan pesen kereta api ini tu. Coba buat lagu tu kat bah, tidur bah, tak boleh. Kerana bah ni boleh kanan, boleh kiri, boleh itu, boleh ini. Jadi kalau driver kereta api nak bertanding dengan driver bah kan, jauh baik driver bah kan. Itu dia dulu. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Apa namanya sebut kata hadis. Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. أطت السماء وحق له أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا فيه ملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء الفرش والخيتم إلى الصعداء تدعي إلى الله لوددت أني شئت تطلق. Ini nak ayat punya hebatnya, punya kuasanya, punya luahnya kerajaan Tuhan. Itu Nabi cerita waktu Nabi naik ke langit malam Isra Mi'raj. Aku tengok benda hok mu tak aja tengok. Manusia, tak kira bangsa apa, pelajaran mana, aku tengok benda hok mu tak aja tengok. Dan aku dengar benda hok mu tak aja dengar. Aqtis sama. Aku nak ayat aku musakara, langit ni marah. Orang Kelantan panggil marah. Kalau kita naik atau rumah orang ramah, kadang-kadang kita naik semayang mayat, tu yang rumah, naik ramah. Maka rumah tu, rumah kayu ni dia marah, gagak-gagak pun. Kenapa? Berat nanggung. Berat, orang ramah berdoa, tak padan dengan rasuk, tak padan dengan nyambuk, tak padan tukar, dia gagak-gagak pun. Langit ni penuh bunyi gerak-gerak kerana terlalu ramah malaikat. Wa haqqul laha an ta'ita. Dan memang nasabah kau langit ni nak marah, nak gerakan pun nasabah kerana terlalu ramah malaikat di langit. Tak ada nak letak jari 4 putar, nak cari tempat kosong, tak jari 4 putar pun tak ada tempat. Kerana ada orang mereka duk cacat, ada orang mereka duk rokok, ada orang mereka duk sujud. Orang panggil nak letak tapak tak boleh. Kerana begitu ramai malaikat ni bala tentera Allah. Dan kita atas kita nak kata berapa puluh ribu malaikat. Duk jaga bulu roma, duk jaga air, duk jaga nyawa, duk jaga makan minum, tak tahu banyak mana. Kita tak sedar, tak ada arah lah, tak sedar. Sebab itulah kita bangun pagi celak mata tegak, beringat, takut-takut malaikat tulis dalam buk dia benda-benda hak malu kita daripada masyarakat. Wallahi lau ta'lamuna ma'alam. Tuhan kata demi Allah, kalau mu tahu supaya aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tentu mu ni suka sikit ya, nangis banyak. Kalau orang Melayu Kelantan panggil makrifat. Kalau ilmu makrifatmu sama tinggi dengan aku, tak banyak tanya mu suka, bahkan hak banyak tanya mu nangis. Nangis banyak bahasa. Nangis kerana kita using, nangis juga. Mak pak kita, ibu bapa kita nak pergi ke Mekah, jatah kepada batrio. Lah mana aku duduk tak patut bam, lah mana aku sampai jodoh menu aku trio. Dan bila mak balik trio pula. Itu peranan kita. Apa ni trio kan suka. Trio kerana suka apa? Kerana suka berdoa apa orang trio juga. Kerana usin sangat apa orang trio juga. Apa nama ni? Nabi kata kalau mu tahu supaya aku tahu, mu suka sikit-sikit. Trio banyak. Boleh jadi teriak ni kerana usingnya. Bimbang. Masa depan Nabi tengok syurga sendiri. Naik langit Nabi tengok syurga sendiri. Dan Nabi tengok neraka sendiri. Dan Nabi tanya khabar, ya dia mau masuk syurga ni berapa? Tanya khabar, dia mau masuk neraka ni berapa? Nabi tanya, malaikat jawab. Jibril sebagai pemandu jawab satu-satu. Maka Nabi using tengok keadaan diri, keadaan umat dia. Dia penuh ayat dalam Quran sebut. Apa nama ni? Boleh jadi makan bunuh diri Muhammad. Tengok pada perangai orang tak dengar kata. Dalam surah Al-Kahfi tu ada. Boleh jadi apa nama ni? Boleh jadi makan bunuh diri kerana using tengok perangai orang tak dengar kata. Nak cari orang yang lebih berjuruh, yang lebih arif daripada mu tak ada dah. Kerana mu ni aku lantik, bukan kerajaan lantik mu jadi nabi, bukan syarikat lantik ni aku lantik. Bila aku lantik mu ni aku faham mu ni berkelayakan untuk bawa mesej aku, untuk tahu pada aku.
Tiba-tiba orang tak dengar kata juga. Bukan sekat tak dengar katanya melawan, yang bunuh perang, kemudian perang patah gigi-gigi pecah muka-muka Nabi.